Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan bicara dengan penuh rasa rendah diri dan cinta yang mendalam terhadap ilmu. Kalau redup angin menyapa, tenang jiwa terasa bahagia. Kalau hidup mencari makna, ilmu dan iman penunjuk arah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amira Sofia binti Muhammad Yusuf, murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 6, Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 8216. Hari ini saya tidak sekadar membawa sebuah buku, tetapi saya membawa sebuah perjalanan mencari ketenangan jiwa. Buku yang saya pilih berjudul Memburu Jiwa Tenang karya Ken Azmi. Beliau gemar berkongsi ilmu bermanfaat dan menekuni tadabbur Al-Quran dengan menghasilkan nota dan ilustrasi berwarna yang ringkas, menarik dan mudah difahami. Buku ini dicetak berwarna penuh, mengandungi 178 muka surat dan diterbitkan oleh grup buku karang kraft Sendirian Berhad. Buku ini menghiburkan 30 pesanan daripada Al-Quran untuk refleksi diri yang telah disemak dengan rapi oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman. Apa yang menarik, setiap bab dalam buku ini disertakan ruang refleksi jiwa mengajak pembaca merenung. Apa yang kamu pelajari daripada ayat ini dan apakah azam yang ingin kamu usahakan setelah memahaminya? Daripada inisiatif ini, saya belajar bahawa setiap ayat Al-Quran bukan sekadar dibaca, tetapi perlu direnungkan dan dijadikan panduan untuk memperbaiki diri. Untuk pengetahuan para pendengar, buku Memburu Jiwa Tenang bukanlah sekadar buku motivasi biasa. Ia sebuah travelog hati yang menuntun kita menelusuri realiti kehidupan moden yang sibuk dan mencabar. Sehingga kadang-kadang kita terasa kosong walaupun zahirnya nampak berjaya. Antara bab yang berkesan mendalam kepada saya ialah fokus apa dalam kawalan. Bab ini membuka mata saya bahawa kita tidak mampu mengawal semua perkara. Selain dalam juzuk 6 surah Al-Ma'idah ayat 25, di mana ayat ini membawa pelajaran penting supaya kita kekal fokus dengan apa yang boleh dikawal oleh diri. Ini kerana perubahan tidak boleh bermula daripada orang lain, melainkan diri sendiri. Oleh itu, kita masih boleh memilih untuk bersabar, berusaha dan berserah kepada Allah. Setelah menelusuri setiap bab dalam buku ini, saya mendapati bahawa memburu jiwa tenang bukanlah sekadar membawa ilmu, tetapi menyampaikan hikmah hidup yang boleh diamalkan setiap hari. Daripada bacaan ini, saya ingin kongsikan 3 pengajaran utama yang paling memberi kesan kepada saya. Pertama, ketenangan bermula dari dalam diri. Ketenangan sebenar tidak datang daripada harta atau kedudukan, tetapi lahir daripada hati yang dekat dengan Allah, yang tetap tenang walaupun diuji. Kedua, belajar melepaskan dan menerima. Kita perlu melepaskan perkara di luar kawalan dan menerima setiap ujian sebagai daripada takdir agar hati lebih lapang dan tenang. Ketiga, kembali kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Melalui solat, zikir dan muhasabah diri, kita dapat membina jiwa yang lebih kuat untuk menghadapi kehidupan. Seperti kata penulis, ketenangan bukan bermaksud hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap tenang walaupun berada di tengah-tengah ujian. Buku ini sangat istimewa kerana bahasanya ringkas tetapi menusuk ke hati. Setiap bab walaupun pendek, ia syarat dengan makna dan sesuai dibaca ketika kita merasa sedih, penat atau hilang arah. Ia bukan sekadar dibaca, tetapi dirasai seolah-olah ia berbicara terus ke hati kita. Ada satu perkara yang saya sedar selepas membaca buku ini. Kadang-kadang kita nampak kuat di luar, tapi sebenarnya kita sedang letih di dalam. Dan buku ini mengajar saya bahawa tidak mengapa untuk penat, tetapi jangan berhenti mencari Allah.
Akhir kata, saya ingin mengajak para pendengar semua, jika suatu hari nanti kita rasa lelah dengan kehidupan, ingatlah ketenangan itu bukan untuk dicari jauh, tetapi untuk dibina dalam hati yang dekat dengan Allah. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Jika hati ingin tenang bahagia, dekatkan diri pada Yang Esa. Saya, Amira Sofia, pembaca cilik, pencinta buku dan pencari jiwa yang tenang. Sekian, terima kasih.